takut lagi. Tak sabarnya nak tengok klip-klip. Kamu berdua pernah dengar tak ayat tak sabarnya nak tengok klip-klip? Oh, saya rasa saya pernah dengar ayat tu. Saya selalu guna ayat tu ketika saya teruja. Ya, betul. Ayat ini memang biasa kita guna ketika bercakap. Namun, ayat tersebut tidak gramatis dari sudut tata bahasa. Tidak gramatis? Kenapa? Ayat itu tidak gramatis kerana tidak mempunyai subjek yang jelas. Dalam struktur ayat bahasa Melayu, subjek dan predikat mesti ada untuk menjadikannya ayat yang gramatis. Oh, patutlah saya rasa ayat itu macam tergantung. Tetapi orang masih boleh faham kan? Betul, dalam bahasa percakapan ayat itu diterima kerana kita sudah memahami apa yang ingin dimaksudkan. Namun dalam konteks penulisan rasmi atau akademik, ayat ini mempunyai keracuan bahasa dari aspek sintaksis. Selain itu, dalam ayat itu juga mempunyai perkataan tak, nak dan tengok. Itu bukan bahasa baku. Dalam bahasa Melayu standard, perkataan yang boleh digunakan adalah seperti tidak, hendak dan melihat. Alamak. Jadinya ayat yang saya guna selama ni salah lah kan? Saya pun tak pasti. Apa pendapat awak? Tidak salah untuk pertuturan, tapi salah dalam penggunaan bahasa Melayu standard. Jadi ayat yang boleh digunakan, saya tidak sabar hendak melihat klip-klip. Faham. Ayat tu macam dalam buku teks. Betul. Menurut Nik Safiah Karim dan Abdul Hassan, keracuan sintaksis berlaku apabila struktur ayat tidak lengkap. Contohnya pengguguran subjek tanpa sebab atau urutan frasa yang salah. Faham? Dapat pun. Mai, Aina. Tadi saya ada menonton satu video tentang seorang ni mengairi ikan. Lepas tu dia dah dapat ikan tu, dia terus jerit, dapat pun. Tapi saya tertanya-tanya, adakah ayat itu betul? Soalan yang bagus. Sebenarnya dari segi sintaksis formal, ayat dapat pun itu juga tidak gramatis kerana ayat itu tidak lengkap. Ayat itu tidak lengkap? Kenapa? Ayat dapat pun itu tidak lengkap dan gramatis dalam konteks sintaksis formal kerana strukturnya tidak lengkap seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Dalam ayat ini hanya terdapat kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata penegas. Ayat ini tidak mempunyai subjek yang menyebabkan kita tidak tahu siapa yang dapat. Ayat ini juga tidak mempunyai pelengkap selepas kata kerja tak transitif berpelengkap. Selepas kata kerja tak transitif berpelengkap, mesti mempunyai pelengkap untuk menerangkan objek yang didapat. Jadi ayat dapat pun itu tidak gramatis kerana tidak menjelaskan siapa yang dapat dan apa yang diperoleh. Jadi apakah ayat yang betul? Ayat yang betul ialah saya dapat pun ikan. Dalam ayat ini mempunyai subjek dan predikat serta pelengkap selepas kata kerja tak transitif berpelengkap menjadikannya gramatis. Saya pun lihat banyak kesalahan bahasa yang terdapat dalam video animasi kanak-kanak di media sosial. Ayat apa, Mai? Ayat ni contohnya, kenapa pilih untuk buat rumah opah? Kenapa pilih untuk buat rumah opah? Kalau dengar pun dah rasa macam dialog dalam kata Upit-Ipit kan? Ayat ini berbentuk ayat tanya sebab kerana berfungsi untuk mengetahui punca.
Tapi bila kita semak dari sudut sintaksis, rupa-rupanya ayat ini tidak gramatis. Tak dramatis. Macam mana yang salah? Bunyi macam betul je kan? Betul tu Zahira. Ramai orang rasa ayat ini betul kerana biasa digunakan dalam percakapan seharian. Tetapi kalau ikut bahasa Melayu standard, ada 3 kesalahan utama. Yang pertama ialah tiada partikel kah selepas kata tanya kenapa. Okey. Ayat kenapa pilih untuk buat rumah opah? Ini merupakan ayat songsang yang telah mengalami proses transformasi ayat mudah, iaitu pemindahan predikat ke hadapan, iaitu pendepanan predikat. Okay. Dalam ayat ini, kata tanya yang diletakkan di hadapan mesti diikuti dengan partikel penegas, iaitu kah, untuk menghasilkan ayat gramatis dalam bentuk bahasa tulisan. Jadi, ayat yang betul ialah kenapakah pilih untuk buat rumah opah. Jadi perkataan kenapa tu bukan jadi kenapakah lah. Ya, supaya struktur ayat tanya itu lengkap dan betul dari segi sintaksis. Yang kedua pula ialah ayat ini tidak ada subjek. Kita tidak tahu siapa yang pilih dalam ayat ini. Ayat yang formal mesti ada subjek dan juga predikat. Jadi subjeknya mungkin kamu yang telah mengalami proses pengguguran dalam ayat ini. Yang ketiga pula ialah kata kerja, iaitu ataupun frasa kerja, buat dan pilih yang perlu ditambahkan dengan kata berimbuhan awalan, iaitu mem dan juga me. Kerana dalam ayat aktif, subjek mesti melakukan tindakan dengan menggunakan kata kerja aktif berimbuhan mem ataupun me. Tanpa imbuhan ini, ayat jadi tidak gramatis atau boleh berubah makna. Jadi, kalau nak buat ayat yang betul tu macam mana? Jadi ayat yang betul dan gramatis ialah kenapakah kamu memilih untuk membuat rumah opah? Betul kalau guna perkataan buat tu sesuai untuk cakap santai, tapi bukan dalam penulisan formal. Betul tu Aina. Jadinya, saya boleh simpulkan bahawa ayat ini ada 3 kesalahan utama seperti yang saya beritahu tadi, iaitu yang pertama ialah tiada partikel kah selepas kata tanya kenapa. Yang kedua pula ialah tiada subjek dalam ayat akibat pengguguran. Yang ketiga ialah kata kerja ataupun frasa kerja tidak berimbuhan yang mempunyai yang membuatkan ayat itu tidak gramatis. Faham? Terima kasih Mai sebab dah terangkan. Sama-sama. Zahira dan Aina, dalam video yang sama itu juga saya mendapati ada lagi ayat yang mempunyai kesalahan sintaksis, iaitu sebab di rumah inilah kami membesar. Sebab di rumah inilah kami membesar. Ayat tu macam betul je kan? Betul. Bunyi dia pun macam sedap je. Nampak macam betul kan? Tetapi kalau kita tengok betul-betul dari sudut tata bahasa, sebenarnya ayat ini tidak gramatis. Mari sini saya terangkan kesalahan yang terdapat dalam ayat ini. Bila mula sekali, kita tengok dahulu struktur ayat ini. Ayat ini bermula dengan perkataan sebab yang merupakan kata hubung keterangan sebab. Masalahnya dalam bahasa Melayu, kata hubung sebab mesti digunakan untuk menghubungkan dua klausa, iaitu klausa bebas dan juga klausa terikat. Jadi, tetapi dalam ayat asal kita tadi, sebab di rumah inilah kami membesar, hanya ada satu klausa sahaja, iaitu klausa terikat. Jadi klausa utama ataupun klausa bebas tidak ada, menyebabkan ayat itu jadi tergantung. Maksudnya ayat ni macam tunggu sambungan tapi tak ada sambungan. Ya, betul. Bila ayat itu bermula dengan kata hubung sebab, kerana atau apabila, mesti ada klausa bebas yang datang bersamanya. Kalau tidak, ayat itu dianggap tidak lengkap dan gramatis. Selain itu, dari segi fungsi ayat, perkataan sebab itu boleh menyebabkan kekeliruan kalau ayat berdiri sendiri. Cuba bayangkan, orang tanya, kenapa kamu sayang rumah ini? Kalau kita jawab, sebab di rumah inilah kami membesar. Jawapan itu baik secara lisan, tetapi kalau ditulis dalam karangan ataupun penulisan akademik, ayat ini tidak dikira tidak gramatis.
sebab tiada klausa bebas yang jelas untuk menyokong klausa terikat ini. Jadi, dalam penulisan rasmi, kita kena lengkapkan ayat itu menjadi kami sangat sayang rumah ini sebab di rumah inilah kami membesar. Nampak beza ke tadi? Jadi, dari segi tata bahasa, kesalahan dalam ayat ini kita panggil kesalahan sintaksis jenis ayat tergantung sebab struktur ayatnya tidak sempurna. Sekarang, saya nak tunjuk dua cara untuk betulkan ayat ini. Cara pertama ialah buang terus perkataan sebab. Di rumah inilah kami membesar. Ayat ini dah cukup lengkap kerana ada subjek kami dan juga predikat membesar. Cara kedua ialah kekalkan perkataan sebab tetapi tambah klausa bebas di hadapan seperti yang saya sebutkan tadi. Macam tu bang. Betul. Barulah nampak kemas ayat tu. Betul tu Zahira, setuju. Kalau guna untuk karangan pun nampak lebih formal. Betul tu. Jadi, kesimpulannya, ayat sebab di rumah inilah kami membesar tidak dramatis kerana tiada klausa utama ataupun klausa bebas dan hanya mengandungi klausa terikat. Ayat ini tergolong sebagai ayat tergantung sebab tak boleh berdiri sendiri untuk memberi makna yang penuh. Betul tu. Jadi lepas ni kita kena berhati-hatilah kalau nak guna perkataan sebab. Betul. Tunggu kejap. Ha? Nah. Jaket dan boot hujan? Supaya Omar dan Hana tak kotor. Allah kan suka kebersihan. Aina, tadi saya ada tengok satu cerita Omar dan Hana. Lepas tu dalam cerita tu saya terjumpa ayat supaya Omar dan Hana tidak kotor. Betul ke ayat tu? Saya terangkan perkara di hari itu. Saya lupa lah. Boleh terangkan ke mana? Tak apa, biar saya terangkan semula. Ayat supaya Omar dan Hana tidak kotor itu bukanlah ayat yang lengkap, namun ia hanya klausa yang terikat. Hal ini disebabkan oleh ayat tersebut diikuti oleh kata hubung supaya. Kata hubung supaya merupakan kata hubung pancangan keterangan tujuan untuk berfungsi menghubungkan dua klausa, iaitu klausa utama dan klausa kecil. Dalam ayat supaya Omar dan Hana tidak kotor itu hanya mempunyai klausa kecil tanpa dimulai dengan klausa utama. Jadi dalam ayat itu untuk dilengkapkan mestilah diikuti dengan klausa utama. Oleh itu ayat itu tergolong sebagai ayat tergantung kerana maknanya tidak dapat dipahami secara lengkap. Jadi macam mana nak jadikan ayat ini lebih dramatis? Untuk menjadikannya ayat yang dramatis, kita perlu tambah klausa utama di hadapan kata hubung supaya. Contohnya, Mama sediakan baju hujan ini supaya Omar dan Hana tidak kotor. Dalam ayat yang telah dibetulkan ini, terdapat dua klausa, iaitu klausa utama, Mama sediakan baju hujan ini, dan klausa kecil supaya Omar dan Hana tidak kotor, yang menjelaskan tujuan Mama menyediakan baju hujan itu. Jadi barulah struktur ayat lengkap dan dramatis. Baru saya ingat dan faham. Patutlah saya rasa macam ayat itu tergantung. Tak apa, lepasnya aku jangan lupa lagi ya. Baik, terima kasih. Lagi? Untuk dapatkan minyak sawit. Betul! Dari buah sawit ni, terhasillah minyak sawit. Mai, Aina ada panas ni. Apa tu Zahira? Saya sukalah yang panas-panas ni. Amboi, laju je awak ni. Saya nak bagi tahu tadi lepas saya makan ikan bilis masak merah, saya menontonlah satu cerita kanak-kanak, iaitu cerita Upin Ipin. Lepas tu dalam cerita tu saya rasa macam ada yang tidak kena lah. Ada yang tak kena. Apa tu? Saya rasa kan ayat dari buah sawit ini terhasillah minyak sawit. Saya rasa macam ada kesalahan kat situ. Apa pendapat awak? Saya rasa pun ada salah ayat ni. Jom kita bedah sikit ayat ni. Jom. Mula-mula sekali apabila kita lihat struktur ayat ini, kamu semua perasan tak ayat ini merupakan ayat songsang. Jadi apabila ayat songsang, maksudnya
Ya, betul tu Aina. Struktur bagi ayat ini lebih kurang terbahagi kepada 3 lah. Yang pertama iaitu keterangan iaitu dari buah sawit. Kemudian predikatnya ialah terhasillah. Dan yang ketiga subjek iaitu minyak sawit. Jadi keseluruhan ayat itu sebenarnya terbahagi kepada 3 iaitu keterangan, predikat dan subjek dia. Okey, jadi apa sebenarnya yang salah dalam ayat tu? Bahagian yang salah ialah frasa sendi nama. Mesti awak semua tak perasan kan? Sebenarnya frasa sendi nama dari buah sawit tu salah. Boleh teka tak kat mana salahnya? Saya rasa saya boleh teka, tapi saya nak dengar penjelasan awak dulu lah. Awak ni. Baiklah, dalam bidang sintaksis ni, setiap kata sendi nama tu ada fungsinya tersendiri. Contohnya dari. Darinya akan menunjukkan arah, tempat, masa. Dia tidak boleh menunjukkan asal kejadian bagi sesuatu benda. Ramai orang silap guna perkataan dari ni kan. Asyik dari. Padahal tak semua ayat boleh guna perkataan dari ni. Tepat sekali. Dalam bahasa Melayu, dari digunakan untuk arah, tempat, masa kan. Jadi ayat ini sepatutnya daripada buah sawit ini terhasillah minyak sawit. Kalau kita kaitkan dengan bidang sintaksis pun, kesalahan ini berlaku sebab ada ketidaktepatan hubungan antara unsur frasa dalam ayat. Frasa sendi nama dari buah sawit ini tak berfungsi dengan betul sebab kata sendi yang digunakan tak tepat dari segi fungsi tata bahasa. Oh, maksudnya hubungan buah sawit dengan minyak sawit tu jadi janggal sebab guna perkataan dari. Ya, tepat sekali Aina. Apabila kata sendi salah, makna dan struktur untuk frasa sendi ayat dalam ayat ini pun akan jadi salah lah. Tetapi kan, macam mana kalau kita guna ayat kuih ini dibuat dari tepung, betul ke? Mai sama juga. Patutnya daripada tepung lah. Sebab kalau kita guna dari tu, kan dari untuk arah tempat masa. Tepung tu tak menunjukkan sebarang arah tempat dan masa. Ya, betul. Jadi, kalau kita rumuskan, kesalahan dalam ayat ini ialah kesalahan penggunaan frasa sendi nama. Betul. Dan dalam bidang sintaksis pula, kita lihat dari aspek struktur dan fungsi unsur ayat itu. Kata sendi dari ini tak sesuai sebab tak menggambarkan asal kejadian. Ya, betul sekali. Dua-dua betul. Jadi lepas ni, kalau nak guna perkataan dari atau daripada, saya ada formula. Untuk perkataan dari, kita boleh gunakan untuk arah, tempat dan masa. Kalau daripada pula, untuk menunjukkan asal kejadian bagi sesuatu benda atau perkara. Wah, ada formula ya? Senang saya nak ingat lepas ni. Ya. Mana boleh? Nanti tengah hari kita orang nak makan apa? Ayo Kiki, kasih tahu sama Opa dengan Kak Ros. Tutup itu dapur. Mari makan Uncle Moto punya warung. Sekarang video PPK. Tetapi saya jumpa kesalahan ayat yang berbeza. Ayat apa tu? Tadi saya tengok dalam cerita PPK tu, Uncle Moto ada cakap macam ni. Mari makan Uncle Moto punya warung. Bunyi dia macam normal je kan? Orang selalu cakap macam tu kat kedai makan. Ada pasti kan? Saya biasa dengar ayat macam tu. Betul, dalam percakapan memanglah nampak macam biasa kan? Tapi kalau kita teliti dengan betul, sebenarnya ada kesalahan bahasa di situ. Mula-mula sekali, ayat ini kan merupakan ayat perintah yang berbentuk ajakan. Sebab apa? Sebab ada perkataan mari. Jadi, kalau kita ikut struktur ayat biasa, sepatutnya ada subjek dan predikat, betul? Betul tu Maisarah. Tetapi dalam ayat ni tiada subjek. Jadi maksudnya ayat ni salah lah kan? Belum lagi Aina, sabar dulu. Bukan tak lengkap atau salah, tapi dalam ayat perintah subjek biasanya digugurkan sebab subjeknya itu tersirat. Macam dalam ayat mari makan di warung Uncle Moto itu, subjeknya tersirat sebab Uncle Moto sebenarnya nak ajak Upin dan Ipin untuk makan di warungnya. Jadi perkataan mari tu dah menunjukkan ajakan kepada pendengar, tak perlu lagi sebut subjek secara jelas. Ya, betul. Faham.
sebenarnya sudah lengkap dari sudut sintaksis sebab subjeknya tersembunyi dalam perkataan mari. Ya, betul sekali Aina. Sekarang kita tengok ayat predikat dulu. Saya nampak macam ada kesalahan juga. Saya rasa pun ada salah ni. Macam pelik kan? Kesalahan yang pertama ialah frasa kerja. Frasa kerja dalam ayat ini intinya merupakan makan. Tetapi makan sebenarnya ialah kata kerja transitif. Tetapi untuk ayat ini makan merupakan kata kerja tidak transitif yang berpelengkap. Manakala kemudian pelengkapnya perlu diikuti oleh pelengkap yang menggambarkan makanan, bukannya tempat. Kalau ikut macam ayat tu, maksudnya macam kita nak makan warung tu sekali. Ya, betul tu. Jadi secara sintaksis, hubungan antara kata kerja makan dengan pelengkapnya tu macam salah sebab pelengkap itu untuk ayat yang salah ni menunjukkan kita nak makan warung tu, bukannya di tempatnya sebetulnya. Jadinya ayat ini sepatutnya ditambah dengan kata seni nama di untuk menunjukkan tempat. Ya, betul sangat. Bila kita tambah di, maknanya pelengkap itu jelas menunjukkan tempat makan, bukan benda yang dimakan. Jadi kalau kita betulkan keseluruhan ayat ni, jadi macam mana? Baik, ayat yang sebetulnya ialah mari makan di warung Uncle Mutu. Jadi sekarang kita dah faham lah beberapa kesalahan kan? Betul. Jadi saya rasa itu sahaja perbincangan kita untuk hari ini. Sekian daripada kami. Jumpa lagi. Maini, kenapa masih tak faham apa yang kami nak sampaikan? Tak apalah, mari saya terangkan. Maini tak faham. Tak payah cakap lah. Faham pun Maini. Nasib baik faham. Berdasarkan situasi sebentar tadi, terdapat beberapa kesan buruk akibat keracuan bahasa yang sering kita gunakan. Antara kesan buruk yang menjadi keracuan bahasa termasuklah menjejaskan kefahaman mesej. Pendengar atau pembaca sukar memahami maksud sebenar ayat kerana struktur dan perkataan pencampur aduk menyebabkan pendengar itu salah faham terhadap mesej yang ingin disampaikan oleh penutur. Yang kedua, kesan buruk akibat keracuan bahasa termasuklah mewujudkan kekeliruan dan salah tafsir. Ayat yang rancu boleh menyebabkan maksud disalah faham, terutamanya dalam urusan rasmi atau pembelajaran. Hal ini boleh menyebabkan maklumat-maklumat penting yang ingin disampaikan dalam urusan rasmi ataupun sesi pembelajaran disalah faham oleh pendengar. Jadi rumusan daripada kesan buruk ini, keracuan bahasa boleh menyebabkan mesej yang disampaikan itu lain daripada apa yang ingin disampaikan oleh penutur.
Terdapat juga beberapa kepentingan dalam penggunaan ayat bahasa Melayu yang betul dan tepat. Kepentingan yang pertama ialah dapat mengekalkan keindahan bahasa Melayu. Bahasa yang dituturkan atau ditulis dengan menggunakan struktur bahasa yang betul dapat mengekalkan keaslian dan keindahan bahasa itu tersendiri. Ini penting supaya keindahan bahasa ini dapat diwarisi oleh generasi akan datang dengan penggunaan yang betul dan tepat. Selain itu, kepentingan yang kedua ialah dapat mengelakkan salah faham seperti situasi yang berlaku sebelum ini. Jadi, apabila ayat disusun dengan jelas dan tepat, pendengar atau pembaca akan lebih mudah memahami apa yang ingin disampaikan, seterusnya dapat mengelakkan tafsiran yang salah. Bahasa yang gramatis mencerminkan ketinggian akal budi dan kepribadian seseorang penutur. Sebagai pengguna dan pewaris bahasa Melayu, kita hendaklah menggunakan bahasa dengan betul agar makna yang disampaikan jelas serta tidak menimbulkan kekeliruan. Penggunaan ayat yang gramatis bukan sahaja menunjukkan kecerdikan berbahasa, malah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, budaya dan identiti bangsa yang unggul. Bahasa indah warisan bangsa, tuturkan betul tanda berilmu. Ayat gramatis pelihara makna, maruah bahasa kekal terpadu. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.